Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil mubin waj'alna minal mukhlasin al-mukhlisin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, cahaya hikmah hati bersatu. Hiasi kami dengan kelembutan, moga sabar menjadi kekuatan. Terima kasih Yang Berusaha Datuk Surveyor Haji Rosli bin Atan selaku pengurusi majlis. Yang saya hormati para pegawai, ahli-ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Prima Saujana Kajang. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat hadratul mukarramin, maaf jika tak disebut nama kesemuanya. Mana yang besar kok tak diimbau gelar, yang patut tak dipatutkan, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, yang dahulu dikemudiankan. Mana datuk datin dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang pulu dengan ulunya. Saya doakan semuanya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului juga dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan semula pada malam ini. Setelah kita bersama-sama bertemu di masjid ini kira-kira 8 bulan 16 hari yang lalu, kita membincangkan tajuk hijrah, satu bentuk transformasi. Pada malam ini, saya ingin mengajak kepada hadirin hadirat sidang jemaah untuk kita sama-sama mengambil iktibar. Hari ini di kalangan warga maya sedang trending satu drama bersiri yang dipanggil Bid'ah. Maka terkenalah petikan dialog-dialog watak utama drama itu, iaitu Walid Muhammad Mahdi Iman, lakonan Faizal Hussein. Walid nak Dewi boleh, trending. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Dan macam-macam dialog lagi. Semua dialog ini mencetuskan pelbagai parodi di platform-platform sama ada TikTok, Instagram dan bagai-bagai lagi. Untuk pengetahuan tuan-tuan yang tak pernah mendengar cerita ini, cerita atau drama ini ditayangkan secara eksklusif di platform penstreaman View yang bermula pada 6 Mac 2025 bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi Bid'ah ini drama bersiri, dia ada 15 episod dan setiap satunya durasinya kira-kira setengah jam. Apa kisah tentang drama ini sampai viral sangat? Berkenaan kumpulan ajaran sesat Jihad Ummah, yang mana dalam drama itu ditampilkan imej bagaimana Walid Muhammad Mahdi Iman ini, dia seorang guru atau tuan guru, tetapi mengambil kesempatan daripada anak-anak muridnya, terutama pelajar-pelajar perempuan. Sebab itulah pelajaran juga untuk kita para asatizah, ustaz-ustaz penceramah yang handsome, good looking apa semua. Jaga-jagalah dalam soal dengan muslimat atau dengan peminat-peminat perempuan ini. Baik itu ulama salafus salih, mereka sangat menjaga diri daripada pencampuran melampau dengan muslimat ataupun wanita. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, ini pakar fiqh nombor 1 dalam kalangan tabi'in. Dia sendiri walaupun dia ulama, dia mengatakan ma syai'un akhwafu alayya minan nisa'. Aku dalam hidup tak takut apa-apalah, hantu ke takut tak ada, aku tak takut orang pun, aku tak takut. Tetapi yang aku boleh takut perempuan, kata dia. Takut dalam arti kata godaan itu. Ada juga seorang ulama nama Atta bin Abi Rabah. Dia ni mufti Mekah.
Mufti Mekah. Kata dia, kalau aku disuruh menjaga harta Baitul Mal, insya-Allah aku amanah. Tapi kalau aku ditinggal berdua-duaan dalam sebuah kamar dengan seorang wanita, aku tak tahu apa kesudahannya nanti. Ini yang bercakap Mufti Mekah ini. Hati-hati. Abu Nu'aim, dia ada membawakan penjelasan ulama dalam kitab Hilyatul Awliya. Disebutkan, janganlah kita berdua-duaan dengan wanita walaupun berdalil nak mengajar Al-Quran. Tak boleh. Katalah ustaz yang mengaji di Masjid Surau, tiba-tiba ada muslimat seorang dua orang dah pencen pun datang jumpa ustaz. Boleh tak buat kelas one to one untuk saya? Saya kalau ramai-ramai tak boleh fokus, tak khusyuk. Tapi nak buat kelas di mana? Buatlah di mana-mana, bucu surau, timbul fitnah pula. Akhirnya dia kata, kita kena mengelak fitnah. Habis nak belajar di mana ustaz? Kita pergi hotel lah, dekat kafe tu biasa tak ada orang. Mula-mula kafe, lepas tu lobby. Lepas lobby, check in lah. Itu masalah. Sebab konon nak menjaga mata orang, dia lupa ada mata selagi, dia panggil mata setan. Nanti setan ni dia membisik. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh berjemaah hanya berdua dengan wanita yang tak ada hubungan dengan kita. Tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan nak semayang asar dah pukul 6, singgah Petronas, singgah surau. Nak semayang seorang rasa tak banyak pahala, rugi. Carilah siapa-siapa berjemaah, Tanja Bangla semua dah semayang. Tiba pergi kaunter adalah budak perempuan jaga kaunter. Dek, dah semayang ke belum? Jom semayang dengan abang, dapat pahala 27 kali ganda. Tuan-tuan dengan walik tu lebih kurang je perangai. Tak dibenarkan. Sebab itu bid'ah ini dia agak mengejutkan kerana drama ini tak mungkin tuan-tuan boleh yang tak tahu pun cerita ini. Tetapi sangat laku keras di Indonesia. Apa sebab? Laku keras. Sehingga 6 April tahun 2025, drama bersiri bid'ah ini telah mencatatkan lebih daripada 2.5 bilion tontonan di pelbagai platform digital dan media sosial view, menjadikan dia drama nombor 1 di view Malaysia dan juga Indonesia. Walaupun kita tidak ada figure yang tepat berapa juta rakyat Indonesia yang menengok drama bid'ah ini, tapi bila kita tengok data, Indonesia antara penyumbang trafik terbesar ke laman view, lebih daripada 24% daripada jumlah seluruh dunia. Maknanya hampir suku daripada orang yang klik dan tonton drama ini datangnya daripada Indonesia. Ini menunjukkan cerita sebegini tentang guru yang bawa ajaran sesat, mimpi pelik, nikah batin. Bukan saja jadi isu di negara kita, tapi memang menjadi perbualan hangat satu Nusantara. Kenapa di Indonesia lebih viral cerita-cerita sebegini? Sebab kisah ketua ajaran sesat memang sangat masyhur di Indonesia. Kita tak seteruk mereka kerana kita ada kawalan. Kita ada majlis agama, kita ada jabatan agama. Majlis Ulama Indonesia mencatatkan ada lebih daripada 300 ajaran sesat yang tersebar di seluruh Indonesia. Antara yang kita kontrol tak masuk ke negara kita, ni tuan-tuan jangan mandai-mandai pula nak mendaftar jadi ahli pula dah. Pertama, Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Yang ini didirikan oleh Ahmad Musaddiq. Dia mengaku sebagai Nabi selepas daripada Rasulullah SAW. Yang kedua, Gerakan Fajar Nusantara. Dia panggil Gafatar. Merupakan metamorfosis daripada Qiyadah Al-Islamiyah yang menyebarkan ajaran menyimpang dan dilarang oleh pihak pemerintah di Indonesia. Ada satu lagi dipanggil Kerajaan Obor-Obor. Kerajaan Obor-Obor dipimpin oleh Aisyah Tusalamah yang mengaku sebagai dia tu kononnya jemaah Nyi Roro Kidul, dan dia menyebarkan ajaran yang sangat jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Begitu juga Lia Edin, agama Salamullah, mengaku menerima wahyu daripada Malaikat Jibril, menyebarkan ajaran sinkretis yang menggabungkan pelbagai agama. Kemudian ada satu ajaran yang memang dipantau oleh Indonesia, Hakikat Balakasuta, melakukan ritual mandi tanpa berpakaian, dan beberapa ajaran lain yang menyimpang daripada ajaran Islam. Sebab itu fenomena ajaran yang sesat ini begitu teruk sekali. Sebab itulah kita
merasa bimbang dengan fenomena ini. Ajaran sesat memang satu fenomena yang kita kena akui banyak terjadi menjelang kiamat. Kalau kita di Malaysia saja, ada 154 ajaran telah pun dipatuakan sebagai sesat oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, oleh JAKIM. Sesat ini ada orang dipetikai. Yalah, netizen ni kerjanya kan suka petikai. Dia kata, apa indikator JAKIM nak menyesatkan kami? You siapa? Macam pandai-pandai kau sesatkan kumpulan kita orang. Kita orang ni betul. Tapi kenapa kamu sesatkan? Kenapa Jabatan Agama Islam Selangor sesatkan kami? You siapa? Kita ingin terangkan bahawa nak meletakkan hukum sesat kepada mana-mana kumpulan ni bukan dilakukan cara suka-suka hati. Bukan dilakukan semasa nak mengisi masa-masa lapang hari Minggu. Tak ada. Bukan. Tak ada. Apa nak buat hari ni? Jom sesatkan kumpulan ni nak. Jom WhatsApp group. Bukan begitu. Nak menyesatkan satu kumpulan, itu besar sungguh dia punya peranan yang dimainkan oleh banyak pihak. Sebagai saya ambil contoh Jabatan Agama Selangor. Jabatan Agama Selangor ni, dia berfungsi sebagai pelaksana. Pelaksana kepada keputusan Fatwa Negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor. Yang mana dalam Jawatankuasa Fatwa ada ulama, ada pakar syariah, ada pakar usuluddin, pakar akidah, ada ahli-ahli akademia dalam pelbagai disiplin pengajian Islam. Sebab itu apabila satu fatwa mengatakan, okey, kumpulan A engkau sesat, itu bukan suka-suka hati. Dah dikaji begitu lama. Maklumat daripada Bukit Amannya, IPK-nya, IPD, semua kita ada maklumat daripada Special Brand. Buatkan, ada masa perlu kita panggil pula orang yang terlibat. Panggil, tunjuk sebab, beritahu. Kemudian barulah diletakkan hukum sesat. Bukan senang. Sebab itu, kepada orang atau pengikut atau ketua kumpulan ajaran sesat yang tak puas hati, mereka boleh bawa kes ke Mahkamah Syariah untuk penilaian semula. Tak ada masalah, lawanlah. Maknanya bukannya kita diktator, tidak. Kalau you tak puas hati, boleh fight balik. Saya secara peribadi, saya pernah jadi saksi pendakwaan untuk kes terhadap kes Syiah. Ada satu kes Syiah yang kami pernah tangkap di sebuah daerah di Negeri Pahang. Saya tak sebutlah daerah mana. Kita tangkap dia kerana kita percaya dia terlibat dengan Syiah. Dia imam masjid tetapi dia terlibat dengan elemen Syiah. Maklumat daripada Special Brand kita dapat. Kita buat kajian, kita buat risikan, ekori pergerakan dia, confirm. Dan kita pun dakwalah dia di mahkamah. Tetapi sebab dia pasang lawyer, dia menyebabkan saya sebagai IO ketika itu dipanggil untuk memberikan kenyataan. Naik mahkamah, mana boleh lawan? Kalau you rasa you betul, you lawan lah. Masa tu peguam bela akan tanyalah kita, exhibit yang kita buat dicabar. Macam mana ni. Credibility kita sebagai pegawai IO dipertikaikan. Awak mengaji di mana? Awak bidang apa? Awak bidang akidah ataupun tidak? SOP pengumpulan bukti-bukti itu dipersoal. You ambil gambar pakai kamera apa? Adakah kamera itu macam-macam lawyer? Itu kerja lawyer lah. Artinya, kalau tidak puas hati, boleh bawa kes ke mahkamah. Maknanya, janganlah kita rasa, oh, diktator lah negara kita. Tidak. Sekarang ni tuan-tuan, di negara kita, ni kita boleh war-warkan. Sebab tuanku saya ingat titah 2 kali lah bulan puasa ni di Negeri Selangor. Pahang baru kemarin titah. Sekarang ini kita ada 7 ajaran sesat yang duduk bawah radar PDRM secara direct. Ni tuan-tuan jangan masuk kumpulan ini. Walaupun indah macam mana pun, jangan join. Pertama sekali, Tarikat Habib Shah. Yang kedua, Dewan Perkasa Ekonomi Islam Nusantara, DPEIN. Yang ketiga, Milah Abraham. Yang keempat, Ajaran Suhaini ataupun Shihab. Yang kelima, Nur Mutiara Mutmainah, NMM. Yang keenam, The Ahmadi Religion of Peace and Light. Dan yang ketujuh, Perjalanan Mimpi Yang Terakhir, PMYT. 7 ni, jaga jarak. Jaga jarak. Indah macam mana pun, jangan ikut. Apa sebab? Dia sekarang ni masyarakat, dia jadi minat nak join benda-benda macam ni sebab kebetulan orang tengah teruja dengan kedatangan kiamat. Sekarang ni kan semua orang mengharapkan kiamat. Bila harga barang naik, minta Allah datanglah Imam Mahdi. Semua elemen kiamat yang kita minta. Biarlah Dajjal datang. Kita
Kalau boleh segeralah kiamat. Berhentilah hidup dunia ni. Hantu nak pergi surga tu. Kalau masuk surga lah. Kita dah fokus kepada kiamat. Sebab kita macam dah fed up dengan kebejatan dunia kononnya. Orang mengharapkan ada superhero akan datang. Namanya Imam Mahdi. Jangan sibuk Imam Mahdi. Imam masjid ni kita kena ikut. Bukan Imam Mahdi. Maka orang ambil kesempatan buat pelbagai gerakan. Ada satu gerakan tuan-tuan dipanggil Gaza. Gaza ni bukan yang kita doa kunut nazilah tu. Tidak. Gaza ni gerakan akhir zaman. Yang juga terdiri daripada kalangan scammer juga. Dan kumpulan ni datang daripada Indonesia. Mereka buat persiapan akhir untuk menghadapi akhir zaman berdasarkan mimpi Muhammad Qasim Abdul Karim. Dan mereka sedang siapkan tanah beruzlah di Pakistan untuk kita nanti berhijrah ke Pakistan. Jadi gerakan ini menyampaikan mimpi yang dialami oleh Muhammad Qasim. Mengatakan ru'yah sadiqah. Dia mendakwa dia pernah mimpi berjumpa Allah. Orang lain mimpi jumpa Nabi, dia jumpa Allah. Sikit atas lagi, jumpa Allah. Dia diamanahkan oleh Allah untuk berkongsi mimpinya dengan masyarakat. Dia pernah mimpi jumpa Dajjal beberapa kali. Dia pernah mimpi jumpa Ya'juj Ma'juj. Dan dia percaya telah pun lepas di muka bumi. Sebelum daripada Gaza, kita berhadapan dengan Sita An-Nur, PMYT, perjalanan mimpi yang terakhir. Jadi semua ini sedang dalam pemantauan oleh 3 pasukan bertindak untuk ajaran sesat. Pertama sekali, JAPAS dipanggil. Ini saya boleh cerita, dah tak jadi rahsia lah. JAPAS ni Jawatankuasa Pemandu menangani ajaran sesat peringkat kebangsaan. Sebab dah titah banyak kali, dah dihidupkan balik. Kemudian JAPIS. JAPIS ni Jawatankuasa Penyelesaian Penyelidikan Islam dan PKA, Panel Kajian Akidah. Dan sudah pastinya daripada cawangan khas Bukit Aman, IPK, Selangor dan negeri-negeri yang lain. Dan yang membimbangkan kita adalah negeri Selangor mencatatkan statistik ajaran sesat tertinggi di negara ini. Bukan makna orang Selangor bermasalah, tidak. Sebab tuan-tuan, ni kan periuk nasi, tempat orang mencari rezeki. Jadi orang luar datang tu macam-macam perangainya. Dia bawa masalah kampung dia ke negeri tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni menanggunglah masalah. Setakat hari ini ada 45 ajaran sesat dah pun dipatuakan. Yang tertinggilah dalam negara. Dipatuakan negeri Selangor. Yang terbaru fahaman ajaran Wan Nohayati binti Wan Alias. Itu dipanggil Ibu Yati. Jangan ikut. Jangan subscribe. Yang kedua fahaman dan juga ajaran Asma'ul Husna. Dr. Wan Masri binti Wan Muhammad. Ini pun tak payah ikut. Timbul pertanyaan. Kenapa ajaran sesat ni orang suka? Kenapa orang suka? Kalau kita tengok drama Berseri Bida'ah itu, okeylah yang Faizal Hussein tu memang sesat lah. Tapi kenapa dia ada follower? Kenapa ada subscriber? Kadang kita heran pada pengikut tu lebih kita heran yang kepada Tok Guru tu memang sesat barat lah. Macam tuan-tuan tengok ada bomo special buat mikai ke mula ke airport ke pakai apa. Kita tak kisah dia tu mungkin insan istimewa. Yang keliling dia tu sama. Kenapa ada orang suka benda macam tu? Begitu seriusnya isu ajaran sesat ni tuan-tuan. Semalam di Negeri Pahang, kemarin di Negeri Pahang, Waduli Paduka Baginda Sultan Pahang, dia masukkan dalam titah semasa perasmian istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal keempat sidang Dewan dengan Negeri Pahang yang ke-15, sebutkan, zahirkan kebimbangan tentang ajaran sesat. Masuk dalam titah perasmian sidang DUN. Besar tu. Bukan masuk titah perasmian masjid. Begitu juga Boduli Yang Maha Mulia Tengku Sultan Selangor. Sultan Selangor pun sama. Saya ingat semasa Ramadan baru-baru ini, tuanku beberapa kali menzahirkan kebimbangan yang saya sempat tengok semasa majlis berbuka puasa dan juga majlis perasmian Masjid Raja Bendahara Tengku Badar Shah di Denai Alam, di Shah Alam. Tuanku zahir lagi sekali lagi tentang bahayanya ajaran sesat. Kenapa orang ikut ajaran sesat? Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW dia pernah menggambarkan mana-mana ajaran sesat, dia akan bermula dengan kekaguman kita kepada seseorang yang ada membawa ataupun pengakuannya sebagai seorang Nabi. Itu basic punya jadi sesat.
Nabi pernah sebut, kata Sauban radhiyallahu anhu, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ya'budul awsan wa innahu sayakuna fi ummati 30 kazzabun kulluhum yaz'amu annahu nabi wa ana khataman nabi la nabi ba'di. Nabi cerita tidak akan berlaku kiamat sehingga beberapa kelompok dari umatku akan mengikut orang-orang musyrik menyembah berhala. Bila dah berlaku begitu, kiamat akan dekat. Dan sesungguhnya akan ada di kalangan umatku 30 orang pendusta pembohong besar. 30 orang. Semua mereka mengaku menjadi nabi. Padahal akulah penutup segala nabi. Tidak ada nabi selepas daripada aku. Hadis dalam Sunan Abi Daud dan juga riwayat At-Tirmidzi. Kalau kita kaji hadis-hadis tentang kemunculan para pendusta agama dan penunggang rider agama ni memang terlalu banyak jumlahnya. Dalam sebahagian riwayat disebut 30 orang, hadis Sauban. Dalam riwayat yang lain hampir 30 orang disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim. Jadi jumlah yang mengaku Nabi ini sama ada hampir ataupun 30 orang. Hampir 30 ataupun 30. Ada yang muncul pada zaman Nabi, ada yang muncul pada zaman sahabat, dan ada akan sentiasa muncul sampai hari kiamat. Sebab itu kata Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia cerita satu ketika di Madinah berlaku gerhana matahari. Tiba-tiba Nabi berucap, wa innahu wallahi la taqumus sa'ah hatta yakhruja 30 kazzaban akhiruhum a'warul kazzab. Demi Allah, tak akan berlaku kiamat sehingga keluar 30 pembohong besar. Yang terakhir pembohong besar itu adalah si buta, iaitu sang pendusta Dajjal. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Dan Nabi cerita ada juga yang terdiri mereka ini bukan lelaki saja, termasuk wanita. Satu riwayat daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, fi ummati kazzabuna dajjaluna sab'atun wa ishruna minhum arba'u niswatin wa inni khatamun nabi la nabiyya ba'di. Umatku nanti akan muncul 27 para pendusta. Antara mereka ada 4 orang perempuan. Akulah penutup nabi, tidak ada nabi selepas aku. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Kita tuan-tuan jangan mengaku jadi nabi, tak boleh. Sejahat-jahat kita jangan sampai tahap mengaku menjadi nabi. Orang mengaku menjadi nabi ni memang jahat betul kata ulama. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala menyebut وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افترى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mereka cerita terhadap Allah? Mereka mengatakan mereka diberi wahyu, padahal mereka tidak mendapat wahyu apa pun. Dan orang pun berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Surah Al-An'am ayat 93. Ulama tafsir kaji ayat ini. Imam At-Tabari menyebutkan, apabila Allah sebut waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba, maksudnya siapakah yang paling salah ucapannya dan yang paling bodoh pengakuannya, itu maksudnya. Itulah orang yang mengaku jadi nabi. Kita di Selangor, tuan-tuan, kalau mengaku jadi nabi walaupun main-main atau posting kelakar-kelakar, boleh ditangkap. Katalah WhatsApp hari esok pagi-pagi kita nak jemput warga WhatsApp group kita semain subuh. Bangun semua subuh hari Minggu. Ni Nabi kau cakap ni. Boleh ditangkap. WhatsApp tuan-tuan delete lah, macam mana boleh terik? Jangan main-main tuan-tuan. Saya tengok polis punya teknologi. Jadi malas guna WhatsApp sekarang ni. La ilah Allah. Dia boleh sedut semua. Dia boleh sedut. Boleh. Kalau nak buat kes lah. Bagi nombor handphone Ustaz. Orang yang suspek apa, kita bagi nombor. Dia masuk dalam komputer dia apa bala, kita tak tahu lah. Keluar semua WhatsApp. Keluar semua. Walaupun dah delete. Itu yang kes yang
suspek mak ayah yang anaknya OKU. Kan dia dah delete semua masih boleh. Saya ingat pakai bomoh lah panggil baliknya. Datang balik WhatsApp yang delete tu. Teknologi tuan-tuan. Kita selangkah, dia 2 langkah lagi. Dia 2 langkah. Tak boleh mengaku. Di Selangor, Seksyen 8, Enakmen Jenayah Syariah Selangor, mana-mana orang yang mengisytiharkan dirinya atau mengisytiharkan kawan-kawan dia, mak ayah aja, orang-orang lain, nazir masjid ke, dia mengisytiharkan orang tu adalah Rasul, Nabi, Imam Mahdi ataupun Wali, adalah menjadi satu kesalahan. Dan apabila disabitkan boleh didenda tidak lebih RM5,000, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dan peruntukan ini di seluruh negara. Sama juga Seksyen 6 Akta Kesalahan Jenayah Syariah oleh Persekutuan, sama dengan Seksyen 6 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Johor, Perak, Terengganu, Pulau Pinang, Sarawak, semua. Melaka dulu, dia pernah tangkap, nama boleh sebutlah sebab semua dah diambil tindakan. Dia pernah tangkap Roslan Abdul Rahman, bekas kapten kapal, dia ditangkap di Alur Gajah kerana mengaku jadi Nabi. Selangor dia pernah tangkap nama Haji Kahar. Dia upgrade, dia tak jadi Nabi, Rasul, up sikit lagi. Dia didapati bersalah atas 5 kesalahan berkaitan dengan ajaran itu dan dihukum penjara 10 tahun, denda RM16,500, 6 kali sebatan. Dan dia menjalani proses pemulihan selepas dipenjarakan di Pusat Pemunian Akidah Baitul Iman di Ulu Yam, Selangor. Selangor pernah tangkap. Perak pernah cari dan buru Maryam binti Ahmad Syahrudin. Dia mengaku Rasul perempuan versi Melayu. Dia lari duduk di Ampang. Saya tak follow up dengan Selangor ada apa perkembangannya. Jangan ada malam ni dah lakut dia datang mendengar ceramah. Wallahualam, jauh juga nak datang daripada Ampang. Tapi insah-insah lah, sudah-sudah lah buat kerjaan peliknya. Jadi pernah tangkap lah, Melaka pernah tangkap Nabi palsu, Selangor pernah tangkap Nabi palsu, Perak pernah tangkap Nabi palsu. Tapi semua negeri tuan-tuan tak boleh lawan Jabatan Agama Pahang. Negeri lain tangkap Nabi palsu. Kami di Pahang tangkap Tuhan tuan-tuan, lagi luar biasa. Dia mengaku Tuhan, don't play-play. Meninggal dalam penjara. Tapi sebenarnya Nabi palsu ni bukan sekarang, dia dah wujud sejak sama Nabi lagi pun dah wujud. Nabi masih servis, ada yang mengaku Nabi. Nabi masih berkhidmat. Bukan Nabi dah wafat. Artinya orang gila nak dihormati ni dah lama dah. Ya kan, kalau kita jadi Nabi kan orang jadi ulama pun orang cium tangan sampai siku tuan-tuan. Itu baru jadi ulama. Kalau jadi penceramah yang bertaraf ulama, air tak habis orang terjun nak kejar air kita. Ni pula jadi Nabi. Jadi orang nak jadi Nabi ni sejak zaman Nabi. Nombor 1 yang terkenal Musailamah Al-Kazab. Dia mengaku jadi Nabi di akhir-akhir zaman sebelum Nabi wafat. Nabi pernah kirim surat kepada dia. Dan dalam surat tu letterhead, bukan letterhead, kepada tu. Surat tu Nabi tulis Musailamah Al-Kazab. Nabi yang gelarkan dia, bukan kita. Al-Kazab tu pembohong. Musailamah si pembohong. Dia masa tu dia berpangkalan di Diriyah. Diriyah ni sekarang panggil Riyadh. Tuan-tuan bila dengar, alamak Musailamah Kazab, Nabi ada, takkanlah ada orang boleh ikut dia. No, pengikut dia ada 40,000 orang. Nabi masih ada, boleh ada orang ikut lagi hak sesat tu. Maka jangan pelik lah. Masa perang Yamamah ni bulan Disember tahun 632 Masihi, 40,000 pengikut Musailamah berperang dengan 13,000 tentera Islam. Dalam perang tu lebih daripada 1,200 orang syahid, termasuk 400 muhajirin dan juga orang-orang Ansar. 70 daripadanya ketika itu adalah penghafaz Al-Quran, dan penyokong Musailamah Al-Kazab 20,000 mati. Dan dalam perang itu Musailamah pun mati, dibunuh oleh Wahsy dengan tombak yang dia gunakan untuk bunuh pak saudara Nabi. Dia nak balas balik. Wahsy kan dulu dia, Hamzah tu kan dia macam-macam dia buat benda tak senonoh. Tapi dia masuk Islam zaman Khalifah Abu Bakar, dia tebus balik kesilapan dia, kesalahan dia. Itu Musailamah Al-Kazab, Nabi masih ada. Begitu juga Al-Aswad Al-Ansi. Dia juga mengaku menjadi Nabi. Dia ni seorang dukun daripada Yaman.
Cuma para sahabat sempat bunuh dia sebelum Nabi wafat. Hantar UTK 69 komando, F-team selesaikan. Mati cepat sikit. Begitu juga Sajah binti Al-Haris bin Suwaid bin Aqfan At-Tamimiyah daripada Bani Yarbu. Dia juga seorang dukun wanita, Tok Bomo. Dia mengaku jadi Nabi zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar. Kemudian disebabkan dia nak cari orang sekufu dengan dia, dia kahwin dengan Musailamah Al-Kazab. Memang secocoklah pasangan itu. Yang sedapnya mas kahwin dia dengan Musailamah, mas kahwin dia cuti semayang asar. Jadi aku nikahkan dengan mas kahwinnya cuti semayang asar. Aku terima nikahnya. Tak payah semayang asar. Lepas Musailamah terbunuh, Sajah ni isteri dia lari ke Iraq. Kemudian dia taubat masuk Islam dan dia mati dalam keadaan baiklah, mati baik. Muncul juga Tulayhah Al-Asadi. Masuk Islam tahun 9 Hijrah. Tapi kemudian murtad. Dia mengaku jadi Nabi. Dia berpangkalan di Najd. Ini masa zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lepas Abu Bakar wafat, Tulayhah bertaubat. Dia masuk semula Islam. Kemudian dia berperang zaman Sayyidina Umar. Dia jadi tentera yang setia dan dia mati syahid dalam penaklukan Parsi, Ma'rakah Qadisiyah. Kemudian muncul pula Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Dia asalnya, dia ni cinta sangat kepada Ahlul Bait. Sayang sangat pada anak cucu Nabi ini. Dan dia menuntut sangat, dia buatkan pembelaan terhadap pembunuh Husain. Dia sayang sangat cucu Nabi. Jadi dia desak Sayyidina Ali buatkan buka kertas putih ke siasatan parlimen ke siasat siapa pembunuh kepada Husain ini. Jadi dia ni adalah saudara ipar kepada Abdullah bin Umar. Pengikutnya ramai dan dia kuasai Kufah semasa awal Khalifah Ibn Zubair. Tiba-tiba dia mengaku menjadi Nabi dan dia mengatakan Jibril turun sampaikan wahyu. Tapi akhirnya dia dibunuh mati oleh Mus'ab bin Zubair dalam satu peristiwa di Harura untuk nak menyekat dia punya pergerakan. Muncul Al-Haris bin Al-Kazab. Ini muncul pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Start zaman Khalifah yang selepas Amirul Mukminin, shoot to kill je. Tak ada lah. Tak ada nak bawa-bawa pergi Ulu Yam ke pergi kursus. Tak ada. Tembak tu mati. Tak ada masa nak dialog-dialog. Abdullah, kemudian muncul pula Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Dia ni pengasas teori reinkarnasi. Dia percaya bahawa roh orang yang dah mati akan rotate. Dia akan rotation. Maknanya kalau kucing kita yang ada di rumah tu, kalau perhatikan, mungkin dia ada bawa perangai ayah kita yang dah meninggal. Mana roh ayah kita duduk dalam kucing kita. Miau, 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 miau. Ayah kita tu sebenarnya. Reinkarnasi dia panggil. Sesat tu, tak sesuai dalam akidah kita. Dia dua dalam satu, mengaku Nabi dan mengaku Tuhan sekaligus. Lepas tu muncul Mirza Ali Muhammad, ni abad ke-19 lah, dah bawa-bawa. Pengasas agama Babism, penganut Syiah. Dia dihukum mati oleh pemerintah Iran tahun 1843. Kemudian muncul pula pelapis dia Mirza Hussein Ali, pengasas agama Bahaism, pengganti Babism, dan dia juga seorang Syiah. Dia mengaku Nabi tahun 1862. Dia meninggal tahun 1892. Kemudian bila dia dah mati, disambung oleh anaknya Abbas Effendi. Tapi dia punya pusat gerakan dia di Chicago, di Amerika Syarikat. Kemudian naik pula yang masyhur Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam pengasas ajaran Ahmadiyah. Dia ada kitab suci di sendiri nama Tazkirah. Tapi dia meninggal akhirnya kena wabak kolera. Kena wabak taun, penyakit taun. Kemudian muncul Rashad Khalifah. Dia asal orang tasawuf. Dia perintis kepada gerakan Inkarus Sunnah. Tapi akhirnya dia mati dibunuh oleh pengikut dia sendiri. Dia sembelih, ditusuk-tusuk dengan pisau dapur. Bila orang dapati dia menipu saja. Lepas tu naik lagi Asy-Syaikhah Manal Wahid Manna. Dia sesat sejak pada tahun 1995 lagi. Ditahan oleh kerajaan Mesir. Masuk dalam penjara. Muncul pula Suraya Mangkus. Seorang wanita akademia, penyelidik, seorang cendekiawan. Dia bidang sejarah, dia pakar, orang daripada Yaman. Sesat, ngaku Nabi.
Muhammad Bakri asal daripada Yaman, tapi dibunuh oleh pengikutnya, disalib di atas papan kayu. Muncul pula Muhammad Abdul Razak Abul Ala, asal daripada Sudan, kerja sebagai tukang jahit di Kairah. Artinya, orang mengaku jadi Nabi ni ramai. Bahkan sebelum Islam datang pun, Nabi-Nabi palsu ni pun dah banyak. Artinya manusia dia memang suka benda-benda sesat ni. Mungkin sebab benda sesat ni, dia anti-establishment. Dia tak ikut arus perdana. Di negara kita, Alhamdulillah, kita berjaya kekang. Alhamdulillah. Tapi kalau di Indonesia, itu agak susah sikit. Kalau di Indonesia, Nabi palsu ni ramai sangat. Yang terkenal Ahmad Musaddiq lah. Ahmad Musaddiq, dia mengaku jadi Nabi 23 Julai tahun 2006. Dia mengaku jadi Nabi lepas dia bertapa di Gunung Bunder Bogor di Jawa Barat. 40 hari, 40 malam dia bertapa. Dapat wahyu kononnya dia tu Nabi. Dia buatlah Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Dia jadi pemimpin. Dan Al-Quran tu dia tafsirkan dengan pemahaman sendiri saja. Tak ada nak buat citationnya kepada ulama' mana-mana. Cuma dia mengaku bertaubat. Wallahu'alam. Kemudian Lia Aminuddin ini juga yang terkenal pengasas agama Salamullah. Mengaku dapat wahyu daripada Jibril. Dia klaim diri dia 3 in 1. Nabi, Rasul, Imam Mahdi. 3 terus, senang. Dihukum penjara oleh Mahkamah Agung 3 tahun. 2021 dia meninggal, kena stroke. Tapi bila dia meninggal, legasinya diteruskan oleh anaknya. Anak Lia Aminuddin, namanya Ahmad Mufti. Tapi Ahmad Mufti dia tak nak jadi Nabi, tak nak jadi Rasul, tak nak jadi Imam Mahdi. Dia mengaku jadi Nabi Isa. Belasah lah, tak nak jadi Nabi Isa. Tapi ada pengikut. Ada juga follower dia. Muncul Dedi Mulyana, asal daripada Banten. Dia ni asalnya Bomo. Mengaku dapat wahyu bukan dari malaikat, daripada jin tengah laut. Dia mungkin mancing, cari tenggiri agaknya. Tiba dapat daripada jin-jin, dapat wahyu. Muncul pula Cecep Solihin. Cecep Solihin, dia mengaku jadi Nabi, dia arahkan pengikutnya pindah semua pergi ke Aceh. Dia punya fatwa semua merosakkan. Dia membenarkan pinjam duit di bank dengan niat tak bayar balik. Tak apa katanya, itu semua duit rakyat. Orang suka lah ikut ajaran begitu, tuan-tuan. Pinjam duit tak payah bayar. Memang ajaran yang paling disukai masyarakat Malaysia ni. Apa ajaran awak? Ajaran kami, kalau berhutang tak payah bayar. Kami sokong. Mana borang? Orang suka sangat ajaran-ajaran bersifat begitu. Akhirnya dia ditangkap oleh polisi di Bandung, Jawa Barat. Ditangkap. Gus Jari Suparli muncul juga. Dia mengaku Nabi terakhir dan juga Nabi Isa Al-Habibullah. Siap buka pondok pesantren Kahuripan Sirat di Dusun Gempol. Ada 100 pelajar. Dan kita dengar cerita ada budak Malaysia juga belajar, tapi sempat ditarik keluar lah. Muncul Sutarmin. Sutarmin muncul di lereng Gunung Lawu tahun 2013. Dia juga mengaku jadi Nabi. Muncul Asyrianti Semuda asal daripada Maluku Utara. Dia percaya juga diri dia adalah Nabi. Dia dah rekrut ramai pengikut. Masa tu orang di Kepulauan Sula di Maluku, semua ketika itu mengikut ajaran dia. Maka pendek kata, ajaran sesat ini bukan benda kecil, benda besar. Maka kita di Jabatan Agama, Majlis Agama berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan rakyat di negara kita tidak terikut. Tapi disebabkan sekarang adalah dunia tanpa sempadan. Tuan-tuan boleh akses maklumat semua di hujung jari saja. Sebab itulah saya fikir dari masa ke semasa Masjid Surau perlu buat pengumuman makluman pada masyarakat. Jangan terjebak dengan ajaran-ajaran sesat ini. Ini yang saya cerita baru yang mengaku jadi Nabi. Belum lagi kita cerita hak mengaku jadi Imam Mahdi. La ilaha illallah. Kalau Imam Mahdi, kita paling pening sekali tuan-tuan. Kalau kita tengok, majoriti ajaran sesat di negara kita ataupun ajaran meragukan di negara kita wajib memasukkan doktrin berkaitan Imam Mahdi. Wajib ada. Imam Mahdi ni dia, kita ambil contoh GISBH. GISBH. Boleh sebut nama sebab dia dah dihukumkan.
GISBH jelmaan daripada GISB. GISB ni daripada Rufaqah tu daripada Al-Arqam. Dan salah satu identiti khas Al-Arqam ialah obses mereka kepada kemunculan Al-Mahdi. Apa kaitannya? Yang ni saya akan terangkan kemudian, kerana kita beri laluan dulu kepada azan isyak yang akan berkumandang sebentar lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah khas Sabtu kita pada malam ini. Sebelum kita meneruskan bicara, kami mohon izin daripada jemaah untuk nak menganjakkan sedikit pelaksanaan sembahyang isyak berjemaah bagi memberi peluang pada saya menghabiskan huraian pada malam ini. Kita malam ni bicara isu semasa tentang soal kebejatan dalam masyarakat, iaitu merebaknya ajaran sesat tanpa batas. Maka apabila keluar satu naskah drama bersiri berkenaan tentang bid'ah, tajuknya bid'ah, wataknya Walid yang dilakukan oleh Faizal Hussein, menyebabkan ramailah yang memberi pendapat. Ada pro dan juga ada kontra. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tapi kita melihat isu yang diangkat, saya dipahamkan adalah isu yang daripada kisah benar yang berlaku, yang dialami sendiri oleh penerbitnya. Jadi dia nak memberikan pendidikan pada masyarakat. Dan benar, bagi kita di agensi agama, ajaran sesat ni satu benda yang kami ni umpama menahan air terjun. Air terjun yang begitu kuat, tuan-tuan ni kena tempias je. Kalau kami biar ni, sesat habis lah. Dia punya tahap kuatnya itu memang kuat. Sebab zaman sekarang teknologi maklumat semua di hujung jari. Tadi kita bercerita tentang orang sesat ni, pertama sekali dia mengaku jadi Nabi. Yang ni kita harap tuan-tuan jangan ikut lah. Yang kedua, dia mengaku Imam Mahdi. Pun jangan ikut lah, jangan ikut. Sebab itu saya sebut tadi, majoriti ajaran sesat di negara kita pasti ada doktrin berkaitan Imam Mahdi. Mahdi dan sesat berpisah tiada. Imam Mahdi itu betul, tetapi ditunggang isu itu oleh setengah kumpulan. Kita ambil contoh GISB tadi yang jemaah daripada Rufaqah Al-Arqamnya. Arqam begitu obses kepada kemunculan Al-Mahdi. Kita ambil contoh, bayangkan ya, anak Abu Ya Asy'ari bersama dengan Ummu Jah, anaknya ada 8 orang. Yang lain dah berkahwin, ada 2 tak dibenarkan berkahwin. Anak perempuannya ada 2 tak dibenarkan berkahwin. Apa sebab? Kerana reserve untuk dijodohkan dengan Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. Yang pertama, Siti Fatimah binti Asy'ari, dikenali sebagai Fatim, umur 37 tahun. Yang ini akan dikahwinkan dengan Nabi Isa. Yang kedua, Fathiyah binti Asy'ari, umur 28 tahun. Ini akan dikahwinkan dengan Imam Mahdi. Imam Masjid tak nak, Imam Mahdi sahaja. Sebab itu Asy'ari Muhammad mendedahkan bahawa individu yang bertanggungjawab membawa aurat Muhammadiyah namanya Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi. Dia ni dah meninggal tahun 1925. Saya dah pergi lah kampung dia di Sungai Udang, Kelang. Masjidnya pun begitu cantik sekali. Tuan-tuan kena pergi ziarah. Dan mereka sangat percaya Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi ni akan hidup semula sebagai Imam Mahdi di akhir zaman. Balik-balik cerita Imam Mahdi lah. Imam Mahdi. Sama juga kumpulan yang sedang popular sekarang, terutama di kalangan orang muda, kumpulan The Ahmadi Religion, Peace and Light. Ahmadi, agama, keamanan, juga cahaya. Ajaran ini dikepalai oleh seorang individu, dia mengaku dirinya Imam Mahdi dengan gelaran Abdullah Hashim Abbas Sadiq. Dia mengaku jadi Imam Mahdi. Dan dia ada pendeta dia ataupun bishop dia di Malaysia dan juga Indonesia. Nama orang kanannya Kashfullah bin Amaluddin. Selain daripada itu, kumpulan ini juga ada kitab suci mereka, The Goal of the Wise, The Gospel of the Riser of the Family of Muhammad, dan juga buku Saying of Imam Ahmad Al-Hasan. Cuma ajaran ini dia aktif di platform media sosial. Dia berpusat tak ada. Dia tak ada tempat di negara kita. Dia ni sangat popular untuk penstreaman langsung lah, live streaming, khususnya di platform TikTok.
Tapi kami yakin orang tak ramai yang ikut dia sebab dia cakap orang putih. Orang putih ni leceh lah tuan-tuan. Kita nak mikir bahasa Inggeris lagi susah sikit lah. Kalau dia cakap kampung, harus orang ikut dia ni sebenarnya. Tapi sekarang follower dia ramai lah, orang muda-muda. 30,000 dah pengikut dia di TikTok. Orang muda-muda suka sebab dia punya style pakaian macam rockers. Dia pakai snow cap. Orang suka cara begitu. Dan mereka ni memang buat operasi di luar negara. Sebab itu obses kepada Imam Mahdi, ini kena hati-hati. Tahun 2022 dulu, kalau tuan-tuan masih ingat, ada satu kumpulan daripada negara kita. Dia percaya Imam Mahdi nak muncul di Mekah. 300 orang pergi buat umrah. Tapi tak pergi Mekah, pergi Madinah dulu. Dia in Madinah, out Jeddah. Sampai Madinah, dia tunggulah Imam Mahdi keluar di Mekah. Selagi tak keluar, dia tak pergi ke Mekah. Dia duduk di Madinah. Akhirnya dah berbulan-bulan duduk, tak ada duit dah. Akhirnya terpaksalah campur tangan pihak kerajaan nak menantikan Imam Mahdi muncul di Mekah. Tak ada lah, Menteri Agama je muncul ketika itu nak bawa balik belaka. Kesian tuan-tuan. Sebab itu sekali lagi, kalau tuan-tuan ujung-ujung telinga anda dengar ajaran tertentu di ujung rumah kita ke apa ke, asyik sebut Mahdi saja, boleh buat laporan. Laporan pada pegawai masjid pun boleh. Ajaran sesat ni kena pandang serius tuan-tuan. Dia bukan benda kecil sebab dia melibatkan akidah. Akidah kalau rapuh, dia teruk pada syariat rapuh lagi. Akidah ni kita punya tunjang, foundation kita kepada Allah. Sebab orang ajaran sesat, dia punya tahap ekstremisme dia tinggi. Dia kalau dah terlampau taksub, dia boleh jadi pemberontak. Dan ini bukan tak pernah berlaku. Kalau kita kaji sejarah, orang mengaku Imam Mahdi ni hampir 15 orang. Sekarang ni yang moden. Tak campur 11 orang, tak mengaku tapi diangkat oleh pengikutnya sebagai Imam Mahdi. Kalau di Iran tu, di penjara di Tehran, dalam satu penjara tu saja ada 3,000 orang dia panggil Mahdi Claimants. Orang yang mengaku jadi Imam Mahdi. Kenapa kita kena kontrol? Sebab gara-gara isu Imam Mahdi, Masjidil Haram pernah kena rampas dan dikepung selama 2 minggu. Dulu orang tanya, kenapa Masjidil Haram ni strict sangat lah? Keselamatan, security dia, polis. Kalau yang pakai celoreng, siap ada pistol. Apa ni strict sangat ni? Sebab Masjidil Haram pernah kena ambush, kena dikepung oleh pemberontak 20 November 1979. Kumpulan bersenjata ketika itu. Nak masuk, dia tak check real sangat. Ketika itu beratus-ratus jemaah jadi tebusan. Berlaku insiden tembak-menembak. Di pihak keselamatan Saudi, 127 anggota terkorban, 451 cedera. Di pihak pemberontak ada 117 terbunuh, 68 dihukum bunuh pada tahun 1980. Rampasan itu diketuai oleh siapa? Juhaiman ibni Muhammad ibn Saif al-Utaibi. Kenapa dia rampas Masjidil Haram? Kerana dia nak isytiharkan abang ipar dia, iaitu Muhammad bin Abdullah al-Qahtani adalah Imam Mahdi. Rupanya isu Imam Mahdi. Saya sendiri di masjid negeri masa saya jadi imam dulu, masjid saya saja 3 orang jemaah mengaku Imam Mahdi. Masjid ni saya tak pasti, Nazir kena ambil perhatian sikit. Dia akan menolong ya. Saya lah Imam Mahdi. Dia tak makan ubat jadi gitu. Dia tak makan ubat, dia akan buat perangai. Ini kita bukan nak merendahkan batang tubuh Imam Mahdi. Imam Mahdi ni separate, isu lain. Isunya orang tunggang cerita. Jadi itu faktor kedua, kenapa sesat berlaku. Faktor ketiga, dan faktor terakhir lah. Kenapa ajaran sesat subuh dan orang suka? Dia punca ajaran sesat ni tuan-tuan adalah ghulu. Apa makna ghulu? Ghulu ni over. Dalam kitab Madarij As-Salikin dicatatkan, kita bila ibadat, syaitan dia akan ganggu kita, dia nak pesongkan hati kita ni kepada 2 perkara. Tafrid wal ita'ah, ifrat wal ghulu. Nombor 1, dia akan bisikkan dalam telinga kita tafrid wal ita'ah, meremehkan ibadat. Bila kita semayang, dia bisik remeh. Contoh lepas Fatihah, patutnya bacalah surah lazim, patutnya kan, Iza Jaa ke Qul Allah. Dia akan bisik, Fatihah cukuplah, sah dah semayang, tak payah buat rukuk ya. Dia akan ganggu kita.
Ayo tak ya juga tu menolak rokok. Lala sampai sekarang tak kerti-kerti baca surah lazim. Asyik dah selalu sangat nak buat, bukan kata salah. Dia bisikkan remehkan ibadat. Kita baru nak itu sama Ramadan puasa lah esok puasa 6 tak payahlah. Orang banyak dosa je puasa 6 ni orang bencin. Tak ya juga banyak jemaah raya tak jadi. Bisikan tu. Yes. Dia akan bisik. Yang kedua, kata ulama, setan ni dia akan bisik ifrat wal ghulu. Bila dah buat berlebih-lebih pula. Maknanya benda tu sepatutnya ada sukatan je. Tapi dapat ke setan ni dibisikkan supaya engkau buat biar lebih pada sepatutnya. Sebab itu kalau dalam kitab Mujamul Wasit, dan kitab Lisanul Arab, kalau tuan-tuan biasa pergi negara Arab nak beli barang, kita tanya, kam haza, berapa harga? Dia pun berkata, wallahi haza samanin, ni 80, satu bekas tu 80. Wallahi ghali. Kita sebut, ghali, ni gulu lah. Dia ghala, yaghlu, guluan. Ghali, mahal. Mahal tu maknanya berlebih sangat. Arab tu jual minyak atar, dia jual RM80 sebotol. Tentang musim haji, dia jual 80. Time kita pergi musim umrah, hari tu RM8 Dia tambah angka kosong je di belakang. Wallahi ghali entah. Engkau ni hulu sangat harganya. Dia Arab dengar hulu lah habis lah dia. Jadi hulu ni dia berlebih-lebihan dalam satu perkara. Nabi SAW dia beri amaran. Jangan kita ulang kesilapan umat yang lalu, iaitu terlalu hulu. Iyyakum wal ghulu wa fiddin fa inna mahalaka man kana qablakum bil ghuluwi fiddin. Nabi sebut, hati-hatilah kamu dengan perbuatan ghulu, kerana sesungguhnya umat-umat terdahulu binasa disebabkan ghulu ketika menjalankan titah agama. Ni hadis riwayat An-Nasa'i dan beberapa ulama hadis. Ulama bahas hadis ni, apa contoh ghulu yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu? Ini kita jangan ikutlah. Pertama, kata ulama, ghulu semasa zaman Nabi Nuh AS. Zaman Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh ni dia ghulu terhadap beberapa lelaki soleh yang ada di zaman Nabi Nuh. Mana zaman Nabi Nuh tu Nabi lah. Tapi di bawah dia tu ada beberapa orang baik, orang soleh, selebriti penceramah lah. Yang diminati sangat oleh kaum dia ketika itu. Siapakah mereka? Waddan, Suwa'an, Yarus, Ya'uq dan Nasran. Ini bukan dongeng tuan-tuan. Allah rekodkan dalam Quran. Surah Nuh ayat 23. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasran. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali tinggalkan penyembahan Tuhan kamu, dan jangan kamu tinggalkan juga Wad dan Suwa'an, Yaghus, Ya'uq dan Nasran. Apa maksud ayat ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika dia menafsirkan ayat ni, dia cerita masa zaman Nabi Nuh ada 4 orang lelaki nama Wad dan Suwa'an, Yarus, Ya'uq dan Nasran. Dia ni orang-orang soleh. Mereka ini disayangi ramai. Umpama kita lah, penceramah. Kan penceramah ni ramai peminat. Wah, penceramah ramai peminat. Tuan-tuan, kalau arti. Orang ajak selfie, kalau arti. Orang sayang ke penceramah. Bukan saya dah lah. Penceramah lain lah yang ramai pengikut ni. Jadi, sayang ke penceramah tu tak ada masalah. Tetapi ketika Wad dan Suwa'an, Yarus, Ya'uq dan Nasran ini meninggal dunia, syaitan datang bisikkan kepada kaum Nabi Nuh. Buatlah satu patung supaya awak kenangkan ustaz ni. Bila nak buat jahat ternampak patung ustaz ni, cancel buat jahat, segan sikit pada dia. Mereka pun buatlah sebagai niat nak tugu kenangan saja. Niat asalnya buatkanlah. Kemudian syaitan pun memerintahkan pula atau membisikkan supaya dinamakan patung itu dengan nama-nama khas. Maka kaum Nabi Nuh pun ikutlah perintah syaitan, yang mana ketika itu patung ni belum disembah, hanya baru dihormati begitu saja.
Jadi mereka bubuh nama. Bila generasi pembuat patung meninggal dunia, benda tu bersambung-sambung legasi, akhirnya jadi sembahan. Ini boleh rujuk riwayatnya oleh Imam Bukhari. Dalam kitab Ighathatul Lahfan disebutkan, selepas Waddan, Suwa'an, Yarus, Ya'uq dan Nasran meninggal, para pengikutnya ketika itu lepas kebumikan dia, mereka duduk iktikaf tepi kubur mereka. Mereka buatkan patung berbentuk monumen, mini patung mini orang-orang soleh ini. Bila dah berlalu 2-3 generasi, akhirnya disembahkanlah patung itu. Maka kata Abdullah bin Abbas, Waddan akhirnya disembah oleh kabilah Kalab di Daumatul Jandal, Suwa'an disembah oleh kabilah Huzail, Yarus disembah oleh kabilah Murad dan kemudiannya disembah pula oleh Bani Ghuttaif di Jauf Sabak. Patung Ya'uq disembah oleh kabilah Hamdan dan patung Nasran disembah oleh Alu Zulkila daripada kabilah Himyar. Ini boleh rujuk hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis nombor 4920. Tuan-tuan, don't play-play. Penghormatan kita kepada tokoh tertentu mesti ada batas. Allah dan Rasul tak boleh lawan. Tuan-tuan sayang ustaz, penceramah ulama silakan. Jangan hulu. Jangan fanatik. Jangan taksub. Taksuber. Dia panggil, bukan YouTuber. Taksuber. Jangan taksub. Kita boleh taksub dengan Allah dan Rasul. Manusia tak. Kalau tak, apa beza kita dengan Walid? Walid nak Dewi boleh. Apa bezanya? Apa bezanya? Yang kita jadi marah tengok watak dia tu. Kita lah jadi penyokong-penyokongnya. Asalnya begitu. Sebab itu Nabi berpesan, La tajlisu inda kulli alimin illa alimin yad'ukum minal khamsi ilal khams. Mu jangan duduk belajar agama kecuali orang tu boleh mengubah 5 perkara kepada 5 perkara. Minal syakki ilal yakin, minal kibri ilal tawadhu', minal adawah ilal nasfah, wa minal riya ilal ikhlas, wa minal rughbah ilal zuhdi. Ustaz yang mengajar tu boleh mengubah kamu daripada syak menjadi yakin. Ini ustaz bagus. Kalau kamu belajar makin syak, berhentilah belajar dengan ustaz tu. Allah wajib baginya ada, mustahil baginya tiada. Allah wujud pada khoro-khoro pada zin. Dahlah kita pun pening. Allah ni wujud ke tidak ustaz? Entahlah, aku tak tahu ke sebenarnya. Tisokoklah sebatang. Berhentilah belajar dengan orang bezin begitu. Patutnya daripada syak menjadi yakin. Ini daripada yakin masuk jadi syak pula dah. Allah ni ada ke tak ada lah dah. Kita Tuhan tu kita lah. Kita Tuhan ni. Sudahlah. Kita main sirik belakang. Tak boleh gitu weh. Baik sobat weh. Jangan ikut ajaran pelik begitu weh. Yang kedua, minal kibri ila tawadhu'. Jangan berguru dengan orang yang mengubah kita, yang tak boleh mengubah kita daripada sombong kepada tawadhu'. Kalau dia boleh ubah kita jadi tawadhu', ini bagus. Macam orang belajar silat lah. Baru daftar, bayar yuran, baru belajar berlebat, ajak Cina bertumbuk dah. Tak ada tawaduk langsung. Tunggulah belajar mandi limau dulu, mandi minyak dulu, barulah ajak orang bertumbuk. Baru belajar berlebat baru untuk persembahan rumah orang kahwin. Pak puk, ajak bertumbuk dah. Orang usik terus buka kuda-kuda selalu. Jangan begitu. Kena ada tawaduk sikit. Wa minal adawah ila nasfah. Daripada suka kelahi kepada suka berdamai. Ini guru bagus. Dia guru yang tak bagus, asyik suruh anak murid pergi berdebat je kerja. Samalah. Mana lagi ustaz yang kita boleh berdebat. Jom kita pergi berdebat. Jangan begitu, relax. Awak ada kitab, kita orang ada kitab, belum salah engkau. Awak seorang belajar agama. Kau mau belajar juga. Apa lagi? Wa minar riya' ila ikhlas. Daripada riya' kepada ikhlas, minar rubah ila zuhud. Daripada tamak dunia kepada zuhud. Ini riwayat Abu Nu'aim daripada Jabir. Jadi tuan-tuan, dulu ada orang marah, kenapalah masjid ataupun kerajaan negeri Selangor dan negeri-negeri yang lain buat peraturan penceramah kena ada tauliah. Tuan-tuan, penceramah kena ada tauliah, don't play-play, ada lesen. Saya ni Kepala Mufti pun kena ada lesen untuk boleh main kedah je negeri orang, tak boleh. Kita kena ada lesen nak pegang mikrofon masjid ni. Apa sebab? Kalau kita tak kontrol, nescaya jemaah akan belajar dengan orang yang bukan ahlinya. Yang mengajar tu kadang-kadang bukannya ustaz tapi baru nak start.
Ini pernah disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innaha sata'ti 'alan nas sinuna khadda'atun. Nabi cerita akan datang satu zaman musim tu penuh dengan penipuan. Kata Nabi, yusaddaqu fiha al-kadzibu wa yukazzibu fiha as-sadiqu. Kamu akan jumpa ketika itu orang pembohong, orang percaya cakap dia. Dan orang yang cakap benar dicop pembohong. Kan benda tu sedang berlaku sekarang. Orang yang kaki pedoh, kaki nipu, ada peminat, ada pengikut. Tapi yang cakap benar, ni semua tak betul belaka ni. Jadi begitu. Wa yu'tamanu fihal kha'inu wa yukhawwanu fihal amin. Seorang pengkhianat akan dijulang sebagai hero. Tetapi seorang yang amanah dituduh pula pengkhianat. Itu kan berlaku juga. Wayantiku fihar ruwaibidah. Dan ketika itu kata Nabi, puak-puak ruwaibidah akan berbicara. Sahabat tanya, wama ruwaibidah ya Rasul? Apa dia ruwaibidah ini ya Rasul? Ini jawapan Nabi memang winah. As-safih yatakallamu fi amril amah. Ruwaibidah ini adalah orang bodoh tapi nak menjadi juru cakap kepada umat. Dia bodoh, pandai. Ruwaibidah ni orang yang buat-buat pandai. Tapi nak jadi champion kepada masyarakat, kepada orang ramai. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad, disyarah dan dita'liq oleh Syekh Ahmad Syakir. Jadi, lepas itu kita ada sistem tauliah supaya kita boleh saring siapa yang boleh memberi nasihat pada masyarakat. Ini bukan benda kecil, tuan-tuan. Kalau tak ramai sesat nanti. Ada juga orang marah. Alhamdulillah masjid. Kita nak dakwah pun dihalang. Kan kita cakap yang elok-elok je. Bukankah dalam agama ni semua orang wajib berdakwah? Bukan ustaz je. Bukan Jemalah Mufti je. Orang lain pun boleh juga dakwah. Bukankah Nabi pesan, balighu anni walau ayat? Oh, dah apa hadis itu tuan-tuan? Don't play-play. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walau satu ayat. Ni kita nak sampaikan ayat, masjid pula tak bagi. Masjid Salim. Ada pula pengikut dia. Kita jawab begini. Dakwah ni mengajak. Dia beza dengan mengajar. Mengajak tak ada masalah. Tak perlu tauliah pun mengajak. Dakwah ni mengajak orang datang semayang misalnya. Tuan-tuan boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan berjalan di luar, jumpa orang di kedai tayar ke mana. Dek, jom kita ke masjid semayang. Itu tak perlu tauliah. Mengajak, tak ada masalah. Tapi bila timbul orang tu datang ke masjid, dia ada kemusykilan tentang hukum hakam solat. Kita kena undur ke belakang. Serahkan kepada yang berilmu. Kerana bukan dunia kita. Kita jangan jadi a jack of all trades but a master of none. Kita jangan jadi, budak sekarang panggil palatau. Semua benda awak nak pandai. Tentang ada chat GPT, semua benda dia chat GPT. Jangan begitu. Ada ruang tertentu, biarkan kepada bidang tertentu yang kita mengajak saja. Jom kita ke masjid. Itu tak perlu tauliah. Tapi nak mengajar cara semayang yang tepat mengikut mazhab Syafi'i memerlukan kepada orang yang benar. Cuma sekarang nak cari ulama yang genuine itu payah. Dan ini Nabi pernah sebut. Kata Abu Zar, innakum fi zamanin ulama'uhu kasirun khutaba'uhu qalilun. Kamu wahai sahabat berada pada zaman ulama'nya ramai, alim ramai. Penceramah khutaba' tak ramai. Tetapi sayati 'alana zamanun, akan datang satu zaman yaqillu ulama'uhu wa yaksuru khutaba'uhu. Akan datang satu zaman kamu dapati penceramahnya ramai, ulama'nya sedikit. Itu kan sekarang tengah berlaku sekarang ni. Hadis riwayat Ahmad. Hadis kelima, hadis boleh rujuk Musnad Imam Ahmad. Jilid kelima, muka surat 155. Hadis ini. Kan sekarang sedang berlaku. Kita pun payah nak beza antara ulama' dengan penceramah. Lebih kurang pakaian serupa. Betul-betul kita tak tahu mana satu pun tak tahu. Artis hijrah pun sama dah pakaian dengan Jemalah Mufti sekarang. Kita pun jadi keliru dah. Artis rock sekarang dia dah hijrah, dia pun sama dah pakaian. Macam Tok Imam juga pakaian. Jadi kita pun dah tak tahu mana satu. Itu fenomena akhir zaman. Kita tak dapat nak bezakan. Yang penting
Tuan-tuan, kita jangan taklid buta. Jangan terlampau taksub kepada mana-mana orang. Imam Malik dia pernah marah follower dia yang terlampau fanatik dengan dia. Innama ana basyarun ukhti'u wa usibu fa anzuru fi ra'yi fakulu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhuzuh wa kulu ma lam yuwafiqul kitab wa sunnah fatrukuh. Kata Imam Malik, mu jangan taksub dengan aku ni manusia biasa. Kadang betul, kadang salah. Cermatilah pandanganku. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil. Tapi kalau kau rasa tak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Ini riwayat Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Jami' dan Ibn Hazm dalam kitab Usulul Ahkam. Imam Abu Hanifah pun sama. La yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhaznahu. Tidak halal orang yang ambil pendapat kami tapi dia pula tak tahu daripada mana kami mengambil dalil ni. Maknanya terlampau fanatik ikut. Sekarang ni tuan-tuan, anak murid zaman sekarang taksub dengan ustaz dia memang luar biasa tuan-tuan. Dia punya tahap taksub tu, jabatan mufti boleh tak percaya. Jangan main-main. Jabatan mufti, jabatan agama boleh tak percaya. Jabatan mufti isytihar lah, tarikh puasa. Dia petikai. Kita isytihar tarikh raya, dia pelakeh. Kita keluarkan senarai waktu semaya, dia pandang remeh. Sebab Tok Guru dia ajar bumi ni kan rata, bukannya bulat. Jadi waktu tak sama, kata dia. Ikut mu lah, mu tak nak raya, tak nak raya, sudah. Kita buat panduan arah kiblat, dia kecam. Oh, ini semua alat kiblat ni semua menggunakan alat-alat dicipta oleh orang barat. La ilaha illallah. Mel orang timur punya barang, kita tunggu. Tak sampai juga. Fatwa dikecam. Jadi kita bagi penangan, hujah mereka mudah aja. Ustaz-ustaz dalam YouTube sekian-sekian channel, dia kata la ilaha illallah, itu ukuran dia. Yang jawatan kuasa fatwa yang ada ulama berbelah-belah dalam tu, kalah dengan ustaz YouTube. Fenomena sekarang. Sebab itu dulu ulama akan menasihat pada masyarakat supaya pergi belajar. Muslimin muslimat, belajarlah ilmu Allah. Belajar lagi, cari lagi ilmu Allah. Sekarang tidak. Netizen suruh ulama pula pergi belajar. Ustaz ni kena belajar lagi sebenarnya. Macam tak apa cukup lagi ilmu dia. Netizen pula boleh komen ustaz punya ceramah. Jangan main-main sekarang. Don't play-play. Jadi dia taksub ni susah. Dan nombor satu yang menjadikan rosak masyarakat Islam daripada dulu sampai sekarang adalah ketaksuban. Ketaksuban. Yang kedua, macam yang ajaran sesat semua taksub tu. Buya ke, yang Walid, Dewi, semua kerana taksub. Yang kedua, kalau kita tengok, yang jadi rosaknya adalah hulu kaum Khawarij. Ini banyak berlaku di kalangan orang muda. Kaum Khawarij ni kaum yang memberontak kepada Sayyidina Ali. Mereka muncul lepas berakhir perang Siffin. Panjang cerita lah, kita tak ada nak panjang-panjang sangat. Mereka ni, selepas majlis tahkim, mereka kafirkan Sayyidina Ali. Kafirkan. Puak-puak Khawarij ni, salah satu daripada ciri mereka yang kita kena jaga, dia ni suka mengkafirkan orang. Tuan-tuan jangan ikutlah perangai begini. Ini bukan aliran ahli sunnah wal jemaah. Kata ulama, puak Khawarij ini punca sesat, dia hulu dua perkara. Pertama, dia hulu dalam memperbanyakkan ibadat, sehingga mereka merasakan ibadat mereka lebih hebat daripada orang lain, bahkan lebih hebat daripada Nabi. Kepada tuan-tuan yang dah puasa 6, tuan-tuan jangan ada perangai Khawarij begitu. Mentang-mentang dah raya, satu taman dipukul canang. Dah puasa dah. Tak puasa lagi. Astaghfirullahalazim. Saya dah raya. Dia memandang remeh pada orang. Jangan begitu. Patutnya makin banyak ibadat, makin syukur. Ya Allah, syukur. Orang lain tak mula lagi 6 hari lagi. Aku dah raya. Alhamdulillah. Ini dok. Macam iblis ketika sombong dengan Nabi Adam. Lalu begitulah. Congek je berjalan. Aku tak nak hormat dia. Kenapa pula? Aku buat pada api, buat pada tanah. Apa barang katanya. Dia jangan. Itu Khawarij dia panggil. Orang yang terkeluar. Tak boleh. Sebab itu zaman Nabi tu ada sekelompok orang. Dia orang ni sampai peringkat mana remeh pada Nabi. Ja'a salah satun rahtin ila buyuti azwajin Nabi. Yas'aluna an ibadatin Nabi. Sahabat cerita ada 3 orang datang ke rumah isteri Nabi. Mereka nak interview
nak tanya jumlah ibadat yang Nabi buat tiap-tiap hari. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha. Selepas soal jawab, mereka dapat, isteri Nabi dapati mereka ni macam pandang remeh pada Nabi. Apa soalan yang mereka tanya? Qala ahaduhum amma ana fa inni usalli laila abada. Dia tanya pada isteri Nabi, Nabi ni tiap-tiap malam memang semayang malam ke? Isteri Nabi jawab, tak lah. Ada hari dia larat, dia semayang. Ada hari dia demam, taklah semayang. Ada hari dia mengantuk sangat, dia tidur. Tapi siang dia akan qada semayang malam. Witir wajib buat. Tiap-tiap hari 13 rakaat. Tapi ada masa dia tak larat, penat. Qala adu ama ana fa inni usalli laila abada. Ish. Saya ni tiap-tiap malam semayang, tak pernah gagal. Malangnya Nabi pun tak semayang juga. Soalan begitu. Nabi pun tak semayang juga. Soalan begitu. Umpama tuan-tuan dah puasa 6, tanya ke penceramah, Ustaz dah raya belum? Saya lagi 4 hari lagi. Ustaz gitu. Dia gitu. Dia mempelekeh. Tanya seorang lagi, Nabi ni puasa hari-hari ke kau? Kata tak lah, Nabi ni ada hari dia puasa, ada hari dia tak. Ramadan tu of course lah dia puasa. Hari-hari istimewa dia puasa lah. 10 Muharram, Asyura ke apa ke. Tapi tidaklah hari-hari. Jawab lelaki ni, ana asumu dahra wala uftir. Kak, saya ni puasa setahun, tak pernah buka. Nabi terus kita. Tak lah gitu. Kita puasa hari-hari, Nabi tak puasa. Macam lelaki ketiga dia tanya pula, kau nak tanyalah Nabi ni, dia kalau balik daripada masjid apa, dia di rumah dia macam mana? Oh, Nabi ni kalau di rumah dia family man. Dia dengan cucu dia melayan. Kalau dia jadi kuda, cucu duduk atas, dia dengan anak dia peluk-peluk anak. Dia memang suka, dia family man. Dia suka dengan anak, dengan isteri-isteri dia of course lah. Maka jawab lelaki ni, ana a'tasilun nisa fala atazawwaju abada. Ish, saya ni kak, saya jauhkan diri dari perempuan. Saya tak kahwin. Saya tak nak ganggu fokus ibadat. Isteri ni mengganggu kita nak ibadat. Saya tak setuju cara begitu. Kemudian, pendekkan cerita, Nabi tak ada masa tu. Faja'a Rasulullah. Nabi balik. Faja'a Rasulullah ilaih, faqala antumul ladzi qultum kaza wa kaza. Nabi masuk rumah, isteri Nabi report habis lah. Report panjang lah bagi laporan. Ya Rasul, tadi laki pertama begini, laki kedua begini. Nabi pun cari balik. Kamu ke qultum kaza wa kaza yang cakap begini. Ya Rasul. Nabi kata begini, wahai anak muda, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Saya nak cakap pendek sajalah. Antara saya dengan kamu bertiga, saya yang lebih takut kepada Allah. Antara kita bertiga, demi Allah, saya lebih takwa kepada Allah. Tetapi lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arkul wa atazawwajun nisa. Tapi walaupun saya paling takwa, saya masih berpuasa, dah ada hari saya berbuka. Ada masa saya semayang malam, ada masa saya penat, saya tidur. Dan saya berkahwin dengan wanita, ada anak-anak, ada cucu. Kalau kamu tak suka apa yang saya buat, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jangan jadi umat saya. Kalau you tak suka cara I, you jangan follow I. Itu bahasa sekarang. Ni hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai. Dan lafaz yang kita baca ni lafaz Bukhari. Jadi jangan hulu berlebih sangat. Ikut sukatan ni. Yang kedua kata ulama, Khawarij ni dia hulu dalam akidah. Kita di Sunnah wal Jamaah tak sama dengan puak-puak Khawarij ni. Iaitu mereka mengkafirkan orang yang tidak sepatutnya dikafirkan. Dan dia berpandangan bahawa orang yang Islam yang buat dosa besar, kafir dan kekal masuk neraka. Kita ahli sunnah tak pegang prinsip itu. Tuan-tuan kalau jumpa orang yang pegang prinsip itu, sesat tu. Ahli sunnah tidak ajar begitu. Sekarang kita risau netizen kita. Netizen ni nak kata sesat pun tidak, tak sesat pun tidak sesat juga. Bayangkan tuan-tuan, musim-musim orang boykot produk yang ada kaitan dengan Yahudi apa semua ni. Okey lah, you nak boykot, boykot lah. Tiba-tiba keluar gambar ada saudara-saudara kita juga, dia minumlah kopi yang kita boykot tu, Starbucks ke makan McD, sebutlah tak ada masalah. Makan KFC, makan McD, makan Starbucks.
Dia punya kecaman itu, dia dah lebih daripada sempadan. Kecaman dia tu dah masuk bab mengkapirkan. Itu tak boleh. Orang tu makan burger je pun bukan nak kapir. Ngapa bukannya bawa tok pekong? Hukumannya tu tak padan. Saya pernah baca satu posting. Ada satu Starbucks ditutup dekat dengan sebuah pasar raya. Netizen komen kan, suka baca komen. Terhibur tuan-tuan. Kalau boring-boring baca komen ni terhibur kadang-kadang. Biarlah ditutup. Yang kedai kopi sebelah Petronas tu pun on the way nak bungkus juga tu. Tinggal yang sebelah Shell je yang masih belum banyak lagi keparat-keparat yang masih mengopi di situ. Tuan-tuan, jangan panggil keparat kau orang. Keparat ni kapir. Takkanlah minum kopi Yahudi jadi kapir. Dah, tak berbaloi. Melaknat orang Islam bukan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini tak tahu ajaran sesat mana, kita tak pasti. Tak digazetkan lagi. Tuan-tuan, Nabi SAW, orang minum arak pun dia tak laknat. Orang Islam yang minum arak. Ada riwayat Al-Bazar, Umar radhiyallahu anhu cerita, ada satu orang zaman Nabi, lelaki nama Nuaiman ibnu Amir. Dia ni alkoholik, pemabuk tegar. Tapi sahabat Nabi. Dia tak boleh berhenti lagi minum. Sahabat lain semua dah alumni belaka dah. Dia je masih minum sembunyi-sembunyi. Yang lain dah berjaya lah, pusat serenti selesai lah, graduate semua. Dia masih lagi sorok-sorok minum. Tapi dia rajin ibadat. Bila dia mabuk, dia berjalan tu, orang tangkap dia, bawa pada Nabi. Nabi rotan dia, wakana Nabi qad jaladahu fi syirab. Kata Umar, Nabi memang rotan dia, nak bagi dia jangan minum lagi. Nabi sebat dia, masih mabuk tak habis-habis. Minta maaf ya Rasul, saya janji tak minum lagi. Esok dia molek lah. 2-3 hari, palau lagi, mabuk lagi. Hoha. Kena tangkap lagi. Nabi rotan lagi. Faqala rajulun minal qaum. Datang satu orang sahabat, dia angkat tangan berdoa. Allahumma al'anhu ma aksara ma yu'ta bihi. Ya Allah, laknatlah Nuaiman ibnu Amir ini. Tak pernah insaf. Minum tak habis-habis. Laknatilah dia, ya Allah. Kalau tuan-tuan ada sebelah, nak amin ke tak? Orang logiknya netizen sekarang dia amin kan je. Amin. Tak, Nabi tegur. La tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kamu laknat orang Islam. Sebab walaupun dia jahat, dalam hati dia masih cinta dan Allah dan juga Rasulnya. Cuma masalah alkoholik dia tu ketagihan. By proses, dia boleh berhenti. Artinya tuan-tuan, minum arak tak boleh laknat, takkan minum Starbucks kena laknat masuk neraka. Tak sesuai hukumannya. Ingat, ni bukan suruh tuan-tuan minum air kopi. Itu tidak. Nak ceritakan ada batasan. Ahli Sunnah wal Jamaah tidak menganggap dosa besar menjadikan kita kafir. Buat dosa besar, ada 70 dosa besar. Kalau buat, tak jadi kafir. Tetapi bagi Khawarij dan Mu'tazilah, orang yang buat dosa besar adalah kafir, kekal dalam neraka, takkan keluar pada neraka. Bagi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, Nabi akan beri syafaat kepada orang yang buat dosa besar. Dalilnya, kata Jabir dan juga Anas radhiyallahu anhuma, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan tetap diberikan kepada hamba umatku yang berbuat dosa besar dari kalangan umatku. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Hakim, Abu Daud Tayalisi dan juga Ibn Hibban. Takkanlah seramai ni ulama nak pakai reka hadis palsu. Maka kita Ahli Sunnah dilarang untuk melaknati dan mengkafirkan sesama Islam. Sebenarnya banyak nak cerita tuan-tuan, tapi yalah, masa kita tak mengizinkan. Lagipun saya percaya tuan-tuan pun dah lapar apa semua. Saya kira sekadar itulah dulu sembang-sembang pada malam ini. Apa yang mustahak adalah, marilah kita sama-sama bergandeng bahu dengan pihak berkuasa, khususnya pihak keselamatan. Sekiranya tuan-tuan dapat menengok mana-mana ajaran yang meragukan berada di depan mata kita, keliling rumah kita ke nampak pelik, buatlah aduan. Jangan dibiarkan ajaran meragukan ini dia bertapak kecil-kecilan. Sebab sekali dia dah jadi satu pangkalan markah yang besar, payah nak ditutup. Payah. Dan itu banyak berlaku di negeri-negeri di Malaysia ini. Jadi kecil-kecil tu kita nak kena jagakan. Dia kadang bermula dengan mengajar di rumah saja. Datang pengikut, follower, peminat datang ke rumahnya tiap-tiap minggu malam Jumaat ke apa.
ada ritual makan ramai dan kita tak kontrol, dia akan jadi rosak. Kami dulu pernah tangkap satu orang di Kuantan, pengikut dia dah ada 30-40 orang. Dia kata sembahyang ni tak wajib sembahyang. Dia kata kita bukan sembahyang, dia orang Kelantan. Ini bukan kata orang Kelantan sesat belah Kedah, orang lain ramai lagi. Orang sesat tu ada lah. Dia kata sembahyang ni, hak kita sembahyang ni, kita bukannya sembah Allah. Kita sembah je, sembah jam. Apa sebab? Hujah dia, Allah ni dia tak terikat dengan waktu. Kita boleh sembah Allah anytime. Sebab Allah tu pencipta waktu. Pencipta waktu tak terikat dengan waktu. Kenapa sembah Allah mesti ada duration of time? Subuh waktu sekian, zuhur waktu sekian. Sedangkan Allah ni dia 24/7. All day long. Tiap-tiap masa kita boleh sembah Allah. Jadi orang kita ni terkejar-kejar nak maghrib. Bukan sembah Allah, sembah waktu. Tuan-tuan rasa macam nak terpengaruh tak sikit-sikit? Rasa pun nak sapah tak? Ya tak iya juga ya. Macam sedap pula ajaran dia. Itu je ramai tu. Jangan. Tuan-tuan kena kuatkan iman dia dada. dia ya tak iya juga ustaz ni. Dia jadi begitu. Sabar. Jangan terikut. Kembali berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia punya bisikan macam munasabah je rasa dia. Yang kita sembah dinding lah. Bukan sembah Allah. Allah ni wujud tak bertempat. Awak sembah di mana-mana pun okey. Nak kiblat sangat buat apa? Boleh. Kita tengok. Tak iya juga. Munasabah juga. Dulu di Kelantan pernah ada tok guru seorang berigak. Abang panggil berigak, tangkap. Dia berkabur anak murid dia tak payah semayang. Berigak. Bila tanya tok guru, apa royak anak murid tak payah semayang? Kita royak tak payah semayang. Tak apa tak payahnya. Rupanya orang Kelantan, payah tu maknanya dia nak mengatakan semayang ini tidak susah. Mana semayang ini tidak payah. Anak murid pula sesat. Dia main, tak payah semayang. Pakat tak semayang kita. Mana tok guru tu betul dah, anak murid pula dah sesat lah. Ini bab lain lah. Kesesatan anak murid dia panggil. Kita berdoa kepada Allah, moga negeri kita, kawasan kediaman kita ni jauhlah daripada orang-orang sesat yang boleh menyesatkan masyarakat kita, kerana akan berlaku pergaduhan kalau kita tak kawal. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadau tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa an syari' abaidna wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, peliharalah keluarga kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.